Selamat datang ke Jalan Journals. Ini adalah episod ketiga Travelog Road Trip kami di South Island, New Zealand. Dalam episod kali ini, kami teruskan perjalanan sejauh 120 km melalui salah satu laluan pemanduan tercantik di dunia, menyusuri gunung ganang, lembah dan hutan tebal menuju ke Milford Sound. Tonton sampai habis kisah perjalanan ke destinasi yang digelar The 8 Wonders of the World. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini hari keempat kami di New Zealand. Pagi ni kita orang berada di Te Anau. Semalam kita orang check in di Alpenhorn Motel Te Anau. Pagi ni kita orang nak ke Milford Sound. Dan kalau ikutkan pagi ni salji masih lagi turun. Dan nak jalan pun kena extra berhati-hati lah. Sebab lantai ni dia macam diselaputi oleh ais. So bila kita pijak tu memang terasalah licin, tak grip. So aku kena tukar kasut sebab ni aku pakai kasut walking. Mungkin tak sesuai lah kot dengan surface icing macam ni. Aku ada bawa satu kasut hiking. Sneakers ni dia macam tak boleh lah. Dia sejuk, lepas tu nanti dia basah. Macam mana nak jatuhkan? Sokol. Sejuk. Perjalanan dari Te Anau ke Milford Sounds bermula seawal pagi. Laluan awal membawa kami melalui kawasan pekan yang tenang dengan deretan rumah dan ladang yang masih diselimuti salji pagi. Suasana begitu damai, namun memerlukan pemanduan yang berhati-hati kerana jalan yang berais dan licin. Perhentian pertama kami adalah di Te Anau Downs, sebuah lokasi tenang di tepi tasik yang sering menjadi titik permulaan bagi mereka yang ingin meneroka keindahan luar biasa Fiordland National Park dan Milford Sound. Hello. So, where are you from, mate? From Olat Lempit. Huh? Lovely, thanks for the introduction. Setelah lebih kurang 15 minit menikmati ketenangan di Te Anau Downs, kami meneruskan perjalanan. Kali ini memasuki kawasan Fiordland National Park, salah satu taman negara terbesar dan paling terpencil di New Zealand. Bermula dari sini, cabaran memandu semakin terasa. Selain jalan yang berais dan berliku, tiada sebarang kedai, stesen minyak maupun isyarat telefon sehingga ke Milford Sounds. Dah drive lebih kurang dekat 2 jam. Tapi itulah masalahnya. Baru jalan setengah jam, baru jalan 15 minit, berhenti. Jalan 15 minit, berhenti. Tadi berhenti dekat sungai. Ni lah, dekat dia macam look out tau. Kalau nampak lah, ada mountainscape. Sini dia ada macam bukit, gunung yang macam memberi laluan tau kepada mountainscape yang belah sana tu. Kita parking tepi jalan. Jalan pun kosong. Apa? Dia yang melintas jalan. So sana pun ada bas berhenti. Ramai-ramai buat pelancong, ambil gambar. Alright, so kita nak sambung perjalanan. Namun begitu, cabaran sebenar bukanlah pada laluan yang sunyi, tetapi pada terlalu banyaknya viewpoint yang memukau sepanjang perjalanan, membuatkan kami rasa ingin berhenti di setiap satu daripadanya. Ni bila lah kita nak sampai ni? Baru jalan 5 minit, berhenti pula. So depan ni ada Mirror Lakes, nak tak nak kena berhenti. Mirror Lakes ni antara ikonik jugalah. Jom. Untuk ke kawasan viewpoint Mirror Lakes ini, pengunjung perlu berjalan kaki kira-kira 5 minit dari kawasan parking. Laluan yang disediakan mudah dan selesa, sesuai untuk semua peringkat umur. Walaupun tasik ni kecil je, tapi keindahannya cukup luar biasa. Airnya tenang seakan cermin dengan pantulan gunung ganang di sekeliling.
Lebih kurang 25 km sebelum tiba di Milford Sound, kami sekali lagi disajikan dengan panorama Gunung Ganang yang luar biasa indah, terbentang megah di sisi jalan. Rasa nak berhenti sekejap untuk merakam momen, tapi kawasan ini berada di bawah amaran runtuhan salji. Dalam senyap, kereta meluncur perlahan, dan dalam diam, kami hanya mampu memandang keluar. Saat itu terasa betapa kerdilnya diri di hadapan ciptaan Tuhan yang begitu agung. Alam ini benar-benar menginsafkan. A few moments later. Kita dah sampai ke Milford Sound. Kita orang parking di Deepwater Basin Free Car Park. Tapi nak kena jalan lah lebih kurang dalam setengah jam. Sejuk ni tak rasa penat. Daripada kena bayar $10 sejam, $20 Alright, so kita pun tak nak lama sebab takut lambat. Okay. Dari Deepwater Basin Car Park, kami perlu berjalan kaki kira-kira 2 km untuk sampai ke Milford Sound Visitor Terminal. Sebenarnya ada pilihan parking yang lebih dekat, tapi ianya berbayar sekitar $10 hingga $20 untuk sejam. Tapi jangan risau, walaupun perlu berjalan sedikit jauh, perjalanan terasa sangat menyenangkan dengan pemandangan gunung dan fjord yang memukau serta udara sejuk yang menyegarkan. Kami hampir tak sedar pun dah sampai ke terminal. Sekarang kita dah sampai di Milford Sound Terminal. Nak pergi ambil tiket. Kita orang punya cruise pukul 1:30. Setelah menebus tiket yang telah dibeli dalam talian, kami terus ke jeti. Deretan kapal yang bersedia untuk berlayar menambahkan lagi rasa teruja untuk memulakan pelayaran di Milford Sound. Untuk pelayaran ini, kami memilih Mitre Peak Cruise, salah satu operator popular di sini. Harga untuk 2 orang sekitar $300 New Zealand. Setelah hampir 30 minit menunggu, akhirnya kami mula menaiki kapal. Untuk pelayaran ini, kami memilih untuk menggunakan kapal bersaiz kecil. Kelebihannya, ia boleh membawa penumpang lebih dekat ke tebing-tebing fjord dan juga ke kawasan air terjun. Laluan pelayaran ini akan menyusuri keseluruhan Milford Sound hingga ke kawasan terbuka di Laut Tasman sebelum berpatah balik ke terminal. Jika bernasib baik, kita boleh nampak hidupan liar seperti anjing laut, penguin dan ikan lumba-lumba. That's all good. So this one, mine. Oh, yeah. Okay. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Okay, thanks. So sebelum berlepas, kita makan lunch dulu. Pre-pack lunch. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa keping 3 keping seorang? 2. Okay, so sandwich ni adalah 80% New Zealand ingredient, kecuali tuna. Tuna je kita bawa dari Malaysia. Dia punya roti, dia punya cheese, sweet chili sweet chili cheese. So memang suasana New Zealand. Maka bermulalah pelayaran kami selama 2 jam merentasi Milford Sound. Kita dah lebih kurang sejam cruise. So sekarang ni mungkin kita orang dah sampai ke laut lepas, Laut Tasman. At the some point, kita orang ni dah berada pada titik paling hampir ke kutub selatan. Ini dah laut lepas dah ni. Dah laut lepas. So macam tadi pun kita ada nak nampak dolphin. Cuma hari ni tak ada penguin. Tak ada rezeki lah nak tengok penguin.
seal, anjing laut. Semua terdampar. Oh, the luge. Luge. Yeah, that one isn't as relaxing, but it's fun. You get to go on a little, it's like kind of like a go-kart, and you get to drive down. It's very fun. Thanks, guys. See ya. Thanks so much. Bye. Thank you. Enjoy the rest of your trip. See you again. See you. Bye. 2 jam berlalu. Nak cakap macam mana Nak cakap kena datang tengok sendiri baru rasa dia punya betapa cantiknya tu. Keindahan Milford Sound yang juga orang panggil the 8th wonder of the world. Kita nak round sampai sana. Sampai tu nak ambil gambar sikit. Lepas tu lepak sini sekejap dalam sejam. Lepas tu kita nak betul-betul balik lah sebab nak bagi sampai ke Tek Anau balik sebelum malam. Right. Ni laluan kita orang lah dari Tek Anau ke Milford Sound. So ni tadi yang kita singgah Tek Anau Downs yang ada tasik terowong. Start pada terowong ni lah yang macam agak ular sikit lah. Kalau kita tengok pun macam ular lah. Tapi dekat sini new view start daripada sini. Dia cakap ni allow 2 hours. Tapi kita tadi 3 jam So kita orang pun dah nak balik ke Tek Anau balik. Semoga next time ada rezeki lagi lah untuk datang ke Milford Sound ni. 2 jam tadi tu memang tak puas. Subhanallah. Semasa sedang berhenti menunggu giliran memasuki Homo Tunnel, tiba-tiba kenderaan kami didatangi sesuatu. Excuse me. Ni burung Kia. Kiwi. Kia. Kia ora. Tapi burung ni agresif. Dia boleh gigit. Dia boleh bunuh biri-biri. Nampak dia gigit. Dia kembang, dia kembang. Nampak Dalam episod seterusnya, perjalanan kami diteruskan dari Pekan Tek Anau menuju ke Lake Tekapo. Perjalanan sejauh lebih 420 km ini merentasi hampir separuh dari South Island melalui pelbagai bentuk rupa bumi dan cuaca yang berubah-ubah seolah-olah melalui 4 musim dalam suatu hari. Kami turut berdepan detik cemas apabila hampir kehabisan minyak di tengah perjalanan. Apa yang berlaku seterusnya? Tonton sampai habis untuk ikuti kisah penuh perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.